Wah, banyaknya makanan. Sedapnya bau. Semua nampak sedap. Tak sabar nak rasa. Sirih berlipat, terletak rendah. Sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata, madah nan indah. Awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum, salam mesra, salam sejahtera, salam ngadi ilmu, amalan membaca. Bak kata patah, tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Irdina Anissa Midya Abdul Karim, murid tahun 6 dari Sekolah Kebangsaan Puncak Alam. Kod sekolah saya ialah BBA 3033. Saya amat meminati mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sains. Saya sentiasa mencabar diri saya agar berani melontarkan idea dan pendapat serta meneroka dan mencuba perkara-perkara baharu. Di dalam resensi buku kali ini, saya telah memilih naskah novel yang berjudul Mukbang Girl. Ianya adalah sebuah karya yang ditulis oleh Sharina Elisa di bawah penerbitan Mercury dan diterbitkan pada tahun 2020. Novel ini mempunyai 134 halaman muka surat dan mengandungi 10 bab. Di dalam novel ini terdapat banyak isi menarik. Jadi, ayo kita dengarkan. Novel ini menceritakan tentang seorang remaja sekolah menengah yang bernama Hanis. Hanis menggunakan identiti rahsia ketika melakukan penstreaman langsung di YouTube, iaitu dengan menggunakan topeng muka dan menggelarkan dirinya sebagai mukbang girl. Kawan-kawan tahu apa itu mukbang? Ia berasal daripada perkataan Korea yang bermaksud sebuah program di mana pengacaranya perlu memakan pelbagai jenis makanan sambil berinteraksi dengan para penonton. Jadi, di dalam setiap sesi perkongsiannya, Hanis akan melakukan aktiviti menikmati makanan yang diberinya sambil memberikan kata-kata motivasi kepada para penonton saluran channel YouTube-nya. Aktiviti ini dilakukan secara rahsia tanpa pengetahuan sesiapa, terutama sekali ibunya. Walaupun Hanis telah menjadi seorang pempengaruh yang dikenali ramai, namun dia tetap mengekalkan prestasi pelajarannya di tahap cemerlang. Seperti yang dinasihatkan oleh seorang pempengaruh terkenal iaitu Khairul Amin, jadilah pencipta kandungan yang mempunyai adab, pemikiran kritis, berpengetahuan serta pelapis yang bagus dan boleh memajukan negara. Mek Yun juga berkata, walau apa pun pilihan kerjaya kita di masa hadapan, utamakanlah pelajaran. Tanpa ilmu pengetahuan, sudah tentu manusia akan sentiasa berada di dalam kegelapan. Di sekolah, Hanis mempunyai seorang sahabat baik yang bernama Ella. Mereka berdua sangat dapat bagikan isi dengan kuku. Namun begitu, di dalam diam, Ella cemburu akan kebahagiaan dan kekayaan yang Hanis miliki. Sehingga Ella sanggup menjadi gunting dalam persahabatan, mengkhianati persahabatannya dengan Hanis. Kecemerlangan Hanis dalam bidang akademik, kokurikulum dan kepimpinan juga telah menyebabkan sekumpulan pelajar iri hati yang sentiasa berusaha untuk menjatuhkan Hanis dan memburukkan namanya. Sehinggalah pada suatu hari, rahsia kepada pemilik sebenar identiti Mukbang Girl akhirnya tersebar. Melalui cerita ini, saya dapat simpulkan manusia walaupun rambut sama hitam tetapi hati lain-lain. Perasaan cemburu, hasad dan dengki menjadikan manusia hilang pertimbangan yang rasional. Ia boleh menyebabkan rasa sedih yang tidak terperi. Ia juga boleh menyebabkan tercetusnya perbuatan yang tidak sihat seperti pergaduhan dan ditikam dari belakang oleh sahabat baik. Siapa sangka orang yang kita percaya akhirnya menikam kita dari belakang. Kesan daripada cerita ini, saya dapat belajar. Sekiranya saya inginkan sesuatu, saya perlu berusaha dengan cara yang betul. Walaupun ada rasa cemburu dengan kejayaan seseorang, tetapi saya akan jadikan rasa itu sebagai pembakar semangat saya untuk menjadi lebih baik dan cemerlang. Bagi saya, buku ini telah digarap dengan sangat baik oleh penulisnya. Terdapat beberapa perkembangan plot yang tidak sangka-sangka, yang pastinya dapat menarik minat pembaca untuk menghabiskan pembacaan. Kalau mencari buah asam biar lebih, jangan kurang. Ilmu dituntut, usaha berterusan, prestasi meningkat, insan cemerlang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.